Dulu cakap dekat Menteri Besar Johor, Datuk Wan Hafiz Ghazi, jangan sombong. Tapi hari ni dia dah tunjulkan diri dia yang sombong dan bongkak. Kita nak bagi tahu, kalau Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri pun atas ihsannya di Petua Agong dan sokongan Ahli Parlimen UMNO Barisan Nasional. Menang Johor pun saya Perdana Menteri, kalah Johor pun saya Perdana Menteri. Jadi bukan saya sombong, saya mau ingat sikit lah. You cakap cermat-cermat sikit lah. Anwar Ibrahim dah tunjukkan dia adalah orang yang paling tidak cerdik di Malaysia. Itulah yang dapat disimpulkan dari kenyataan seorang TikTokers dikenali sebagai Hazim Haseli apabila individu ini mengulas mengenai kenyataan angkuh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang mengatakan beliau tetap akan menjadi Perdana Menteri walau apa pun keputusan pilihan raya di Johor. Menerusi video berdurasi 55 saat itu, TikTokers ini mengingatkan Datuk Seri Anwar Ibrahim supaya jangan angkuh dan bongkak kerana beliau menjadi Perdana Menteri adalah atas ihsan daripada Yang di-Pertuan Agong dan sokongan dari Ahli Parlimen Barisan Nasional. Kita tengok hari ni Anwar Ibrahim betul-betul koyak dengan Menteri Besar Johor, Datuk Wan Hafiz Ghazi. Bukan setakat koyak saja, tapi dah mula tunjuk siapa sebenarnya Anwar Ibrahim ni. Orang yang paling tak cerdik sekali dalam muka bumi di Malaysia. Dulu cakap dekat Menteri Besar Johor, Datuk Wan Hafiz Ghazi, jangan sombong. Tapi hari ni dia dah tunjulkan diri dia yang sombong dan bongkak. Kita nak bagi tahu, kalau Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri pun atas ihsannya di Petua Agong dan sokongan Ahli Parlimen UMNO Barisan Nasional. Jadi jangan bongkak sangat. Pakatan Harapan hari ni pun kita tengok dah tak ada modal dah nak bantai UMNO Barisan Nasional. Sebab apa? Kena mainkan naratif untuk menakut-nakutkan rakyat Johor. Jika UMNO Barisan Nasional menang, maka bosku akan keluar. Kalau macam ni lah gaya nak tawan Johor, bazir kata undi sajalah pangkah Pakatan Harapan. Baik kita menangkan UMNO Barisan Nasional, kita benamkan geng-geng Pakatan Harapan. Itu saja. Assalamualaikum.